Dan dalam keadaan global ini, saya rasa kita perlu lakukan seperti kawan-kawan lain pun bersetuju. Pertama, menangguhkan kadar kenaikan dan perluasan skop cukai jualan SST. Tak boleh. Sebab 9 hari bulan Julai dah genap 90 hari. Bila sampai tarikh itu, kita perluaskan lagi SST, bayangkan kenaikan tarif elektrik, penghulu kepada segala kenaikan. Tambah lagi kalau kita nak rasionasi subsidi dan kita tidak bagi subsidi pada petrol, maka 2-3 perkara ini akan menghancurkan PMKS. Jadi saya nak merayu kepada kerajaan. Fikirkan 9 hari bulan Julai ini satu tarikh yang diberikan oleh Trump. Bayangkan kalau 1 Julai kita mulakan semua tindakan ini, kenaikan tarif, kemudian SST perluaskan mungkin bulan 6 atau bulan 7. Kemudian kita ada rasionalisasi minyak ataupun petrol. Ini akan berkesan.